start jaga mayat lah. Cik Ambo ni start jaga mayat. Tiba-tiba dia kata, dia teringat pasal-pasal orang tua dulu. Dia kata, kalau jaga mayat dalam hotel, kena ikat dia kata. Dia pun tak mikir panjang lah. Dia pergi cari akar kayu lah. Dia cari akar kayu, ikat tangan, ikat kaki. Jadi, kemah lah dia ikat kemah. Lepas tu, dia lah baca ayat kursi, baca apa dia buat amalan tu. Sambil tunggu saya dia ni, nak mari, nak boleh kau nyapa. Lama, dah sejam masa, dia tunggu. Saya dia tunggu tak ada sejam. Nak boleh naik pulak sejam tu, lama lah. Dia kata, dalam duk baca-baca tu, dia tengok ada karuk. Karuk ni serupa dengan obor dah. Ada api tu kan. Jauh tengok, jojo mari. Dia kata, gapo dia baca ni. Dia tengok kau baca kau kuat. Baca kau kuat, kau dekat mari. Lepas tu, siapa dekat-dekat tu, tengok api tu mari dekat ni. Tak ada orang weh, api saja. Dia kata api saja, nampak api, panjang-panjang tu api rupanya, api saja. Orang tak ada dia kata. Dia kata pesi mana ni dia kata. Lepas tu duduk tak lama ni, duduk baca lagi, duduk baca. Api duduk situ lulu, orang tak ada. Lepas tu mapuh laku api tu lah, mapuh api saat ni. Dia apa? Kata sudah, gapo lah pula. Dia kata, duduk tak lama dah. Tarik tali, tarik dinding. Dia nak bawa mayat tu. Dia tarik mayat tu, mula Cik Ambo ni, ikat dah mayat tu. Dia ikat. Dia tarik. Dia kata sudahlah putus lah. Perasaan dia tu kan. Tali dia ikat tu habis besar dah. Dia kata kiri kanan dia kata. Dia tarik. Kau tarik. Dia kata sudahlah. Baca. Puf, embuh. Embuh. Kendor mata tali. Dok. Baca. Kendor sikit. Deh. Lepas tu terik pulak. Terik. Baca. Embuh. Kendor mula. Lepas tu terik pulak. Baca. Puf. Embuh. Kendor semula. Dia kata letih. Dia kata nak boleh kau nyapa demo ni. Dia kata, tak lama ni, dia kata bunyi kukuk ayah dalam hotel, dia kata. Mengikut pencerita tu, dia kata, pukul ayah kukuk dalam hotel dia. Dia kata, mula Cik Ambo kata, ayah kukuk dalam hotel. Biasanya pukul 3-4 pagi lah. Di hotel ni dia kukuk lah ayah dia. Gitu. Dia kata, letih, dia kata, tak boleh nak wayak siapa-siapa letih. Duk main gitu dia kata. Dia kata, paruk lah, dia kata. Lepas bunyi ayah kukuk tu lah, barulah kau kendor sikit lah, dia kata. Kurang dah lah, dia kata. Lepas tu hok demo ni tadi, hok nak mari tadi tak. Lepas subuh demo ni mari naik, dia kata. Lepas subuh naik, dia barulah kita boleh buat turun mayat tu, dia kata. Gitulah cerita dia. Terima kasih deh. Assalamualaikum.